Hai semua, selamat datang. Pernah tak anda terfikir setiap pagi matahari terbit dan setiap petang ia terbenam? Macam dah jadi rutin kan? Tapi betul ke matahari yang bergerak sebenarnya? Tidak. Rahsianya ada pada planet kita sendiri, bumi yang sentiasa berputar. Dalam perkongsian kali ini, jom kita bongkar sama-sama macam mana putaran bumi ini membentuk dunia yang kita kenal. Okey, soalan pertama. Kenapa ya matahari nampak macam terbit di timur dan terbenam di barat? Hari-hari kita nampak benda yang sama. Logik akal mesti cakap matahari lah yang keliling kita kan? Jom kita tengok betul ke tak? Jawapannya, salah sama sekali. Inilah salah faham yang paling biasa kita dengar. Sebenarnya bukan matahari itu yang bergerak, tapi kitalah bumi kita yang sedang ligat berputar. Bayangkan macam ni, anda tengah naik merry-go-round dekat taman permainan. Nampak macam pokok-pokok sekeliling yang pusing kan? Padahal anda yang tengah pusing kan? Samalah konsepnya dengan bumi. Jadi, untuk faham lebih dalam, kita kena tahu yang bumi kita ni ada dua pergerakan utama. Cuba bayangkan bumi ni macam seorang penari balet yang pro. Dia bukan je pusing kat tempat yang sama, tapi dia juga bergerak mengelilingi satu pentas gergasi. Dua-dua pergerakan inilah yang sebenarnya tentukan hari kita, tahun kita dan juga kenapa kita ada musim yang berbeza-beza. Okey, tengok sini. Ada dua pergerakan utama. Yang pertama, putaran. Ini bila bumi pusing pada paksinya sendiri, sebiji macam gasing. Yang kedua pula, peredaran. Ini bila bumi bergerak pusing keliling matahari, macam kereta lumba kat Lita tu. Untuk sesi kali ni, kita akan fokus betul-betul pada yang pertama, iaitu putaran. Okey, so kita dah nampak beza antara putaran dengan peredaran. Jom kita zoom in sikit dan fahamkan apa sebenarnya maksud putaran bumi ni. Secara ringkasnya, putaran bumi ni adalah pergerakan bumi berpusing pada paksinya. Apa tu paksi? Paksi ni cuma satu garisan bayangan je yang tembus dari kutub utara terus ke kutub selatan. Nak senang faham, bayangkan anda ambil sebiji oren, lepas tu cucuk dengan lidi sate dari atas sampai bawah. Lidi itulah paksinya. Bila anda pusingkan oren tu guna lidi tu, itulah yang kita panggil putaran. Okey, yang ni penting untuk exam. So take note ya. Ada dua ciri utama putaran. Nombor satu, arah pusingannya. Bumi kita berputar dari barat ke timur, sebab itulah kita nampak matahari naik dari belah timur dulu, sebab kita yang bergerak ke arah matahari tu. Faham kan? Nombor dua, tempoh masa. Satu pusingan lengkap ni ambil masa tepat 24 jam. Itulah yang kita panggil satu hari. Tapi ada satu lagi twist. Paksi bumi yang kita cakap tadi tu, dia tak tegak tau. Dia sengit sikit, condong pada sudut 23.5 darjah. Nampak macam sikit je kan? Tapi kecondongan inilah game changernya. Ia punca kenapa kita ada musim-musim berbeza dan macam-macam lagi fenomena lain. Kalau paksi ni tegak, percayalah dunia kita tak akan sama macam sekarang. Okey, jom kita tengok kesan-kesan putaran ni. Kita mulakan dengan yang paling kita nampak setiap hari. Konsep dia straightforward je. Bila kawasan kita kat bumi ni menghadap matahari, kita dapatlah waktu siang. Bila bumi terus berputar dan kawasan kita membelakangi matahari, masa itulah jadinya waktu malam. Sebab bumi ni pusing non-stop, kitaran siang malam ni pun berlaku tanpa henti. Baik, selain siang dan malam, ada lagi kesan-kesan lain yang lebih besar yang jadi sebab putaran harian ni juga. Okey, zon waktu. Macam mana kita dapat zon waktu yang berbeza-beza ni? Yang ni selalu masuk exam. So, fokus ya. Jom kita kira sama-sama. Satu bulatan peluh ada berapa darjah? 360 darjah kan? Bumi kita ambil masa 24 jam untuk buat satu pusingan 360 darjah tu. Jadi, kalau kita nak tahu sejam dia pusing berapa darjah, kita bahagi je lah. 360 bahagi 24. Dapat berapa? 15 darjah. Maksudnya, setiap jam, bumi berputar sebanyak 15 darjah. Sebab itulah, setiap 15 darjah longitude, kita akan masuk zon waktu yang baru, beza 1 jam. Seterusnya, kita ada satu kesan yang bunyinya macam complicated sikit tapi sebenarnya sangat best. Namanya daya Coriolis. Macam ni, cuba bayangkan anda nak lukis satu garisan lurus atas bola yang tengah pusing. Mesti garisan tu jadi melengkung kan? Itulah dia daya Coriolis. Sebab bumi kita ni sentiasa berputar, angin pun tak boleh tiup lurus. Ia akan terpesong atau terbias. Dan benda ni kesannya pada cuaca kita memang besar gila.
Dan macam mana pesongan ni berlaku? Ada satu rule yang mudah untuk anda ingat. Kalau di hemisfera utara, angin akan melengkung ke arah kanan. Kalau di hemisfera selatan pula, dia akan melengkung ke kiri. Kanan untuk utara, kiri untuk selatan. Yang ni confirm kena hafal untuk subjek geografi ya. Dan kesan yang terakhir, jom kita tengok macam mana putaran bumi ni bila bergabung dengan kuasa dari angkasa boleh bagi kesan pada lautan kita. Pernah dengar pasal pasang surut air laut? Ia berlaku disebabkan gabungan 3 kuasa. Boleh bayangkan macam main tarik tali di angkasa. 1, kita ada tarikan graviti bulan. 2, tarikan graviti matahari. Dua-dua ni tarik air laut ke arah mereka. Dan yang ketiga, kita ada daya emparan, hasil putaran bumi. Daya ni macam bila anda pusingkan baldi berisi air laju-laju. Air tu macam nak terkeluar kan? Jadi gabungan tarikan graviti dan tolakan daya emparan inilah yang hasilkan pasang surut. Jadi, hasil daripada gabungan 3 daya ni, kita dapat satu kitaran yang sangat boleh dijangka. Dalam masa 24 jam atau satu pusingan penuh bumi, lautan kita akan mengalami 2 kali air pasang dan 2 kali air surut. Okey, kita dah cover banyak benda. Jadi sekarang, apa kata kita rumuskan semua poin penting ni dalam satu jadual yang senang untuk rujukan exam nanti. Nah, ini dia rumusan padu untuk anda. Tengok, kat sini kita boleh nampak beza jelas antara putaran dengan peredaran. Putaran 24 jam, kesannya siang malam, zon waktu. Peredaran pula 365 suku hari, kesannya 4 musim. Jadual ni memang perfect untuk rujukan pantas sebelum peperiksaan. Okey, sebelum kita habis, jom uji minda sikit dengan satu soalan kebat. Cuba bayangkan, kalau bumi kita ni tiba-tiba berputar 2 kali lebih laju. Maknanya, satu hari cuma 12 jam. Apa agaknya akan jadi pada cuaca kat tempat anda? Daya Coriolis mesti lagi kuat gila kan? Angin mesti lagi kencang. Ribut mungkin lagi dahsyat. Cuba anda fikirkan satu kesan lain. Menarik kan? Okey, itu sahaja untuk kali ini. Terima kasih semua dan jangan berhenti belajar.